Guys, apa pendapat kalian tentang ni? Kan? Apa pendapat kalian? Kalau kalian tanya aku kan, aku rasa bukan pasal nak duduk atau tak nak duduk dengan DAP. Bagi pandangan aku lah, cuma UMNO tak boleh remote DAP. Sebab apa? Sebab sebelum ni, Barisan Nasional UMNO ni pernah bekerjasama dengan MCA dan juga gerakan belasan tahun, puluhan tahun, sampai puak-puak ni kaya raya. Sebab apa masa tu boleh? Sebab masa tu mereka boleh remote parti-parti kaum ni. Tapi bila ada satu parti, bukan parti kaum pun, DAP bukan parti kaum. DAP ni Demokrat. Ada pemimpin Melayu, ada pemimpin Cina, ada pemimpin India, ada pemimpin keturunan Sing. Jadi, yang sebenarnya, dia tak boleh nak remote. Kan? Sebab dalam DAP ni memperjuangkan semua hak kaum. Sebab tu ada semua pemimpin dia, semua kaum ada. Jadi, apa sebenarnya yang dia cuba sampaikan ni? Ni aku tak faham ni. Tapi bagi pendapat aku, sangat jelas dan clear, sebab mereka tak boleh nak remote control DAP. Sebab DAP, benda yang tak bagus, benda yang tak betul, benda yang tak menguntungkan rakyat, pasti akan DAP lawan. Betul aku cakap. Sebab tu DAP dengan PH ni, dia boleh kekal lama. Sebab sama-sama memperjuangkan hak rakyat. Sama-sama cari jalan yang terbaik untuk rakyat nikmati di Malaysia ini. Sebab tu PH ini boleh kekal lama. DAP, PKR dan Amanah. Kekal lama. Tapi kalau siapa parti yang duduk hanya memperjuangkan hanya satu pihak saja, pasti tak akan mampu duduk lama dalam PH. Tengok PAS keluar. Nampak? Sebab tu, kalau orang yang cuba nak kontrol ataupun kongkong ataupun nak menguasai PH ini, pasti tak akan lama berada bersama dengan PH. Sebab PH itulah PH yang sebenar. Membawa semua suara, semua kaum, semua rakyat. Tiada yang ketinggalan. Sebab tu aku sarankan kita kekal bersama PH demi masa depan yang lebih cemerlang, bahagia dan juga berjaya. Assalamualaikum.